Jom terokai Alostar, Bandaraya Berdaya Huni. Kita sekarang di Menara Alostar. Menara yang setinggi 165.5 meter ni merupakan simbolik di Bandaraya Alostar ni. Kita boleh saksikan keindahan, kemegahan dan simbolik Alostar di sini. Di sini tersedia pelbagai peralatan untuk rekreasi dan ada juga alat permainan untuk anak-anak. Kalau apa nak tahu, kat sini ada taman bunga raya. Memang sangat cantik untuk bergambar. Inilah lambang harmoninya terhadap bunga kebangsaan kita kat Alostar ni. Dekat Alostar Shopping Mall Ahmad Central. Jom. Kalau pemain Alostar, sini apa wajib singgah sebab sinilah tempat membeli belah dan tempat hiburan dekat Alostar ni. Sebab sekitaran yang paling risau, sini memang cantik, memang elok sangat untuk orang tangkap gambar. Memang bersih je kat Ahmad Central ni. Parking pun banyak. Di Bandaraya Alostar juga banyak tempat-tempat yang bersejarah. Antaranya adalah Balai Lombat, Mahkamah Tinggi, Masjid Zahir, Rumah Merdeka. Kat sini aku nak puji Menteri Bandaraya Alostar. Mereka memang jaga tempat bersejarah kita ni. Sebab inilah identiti kita sebelum kita ada kat sini. Kalau hampa tak jaya, hampa boleh main tengok sendiri detailing cat dia macam mana. Memang nampak kasar. Kita sekarang dekat dataran Alostar. Jom kita tengok ada apa kat sini. Jom. Dekat dataran Alostar kita ada Istana Balai Besar, Muzium Diraja dengan balai seni. Jom kita tengok semua benda. Kalau apa nak tahu, inilah Istana Balai Besar. Memang cantik. Apa tengok detailing dia, warna dia semua terjaga. Istana Balai Besar ni juga merupakan tinggalan paling berharga yang melambangkan kesultanan negeri Kedah sejak sekian lama. Kalau hampa main dekat medan bandar Alostar ni, hampa akan nampak Urban Forest One Alostar Kedah yang baru dirasmikan 27 Oktober hari itu. Ini adalah kerjasama Embas untuk lestarikan bandar Alostar yang tercinta ni. Kalau hampa nak main tengok tempat ni, hampa main tengok. Tapi ingat buang sampah pula ni. Tempat ni dah lawa. Dekat Bandaraya Alostar ada balai seni. Dekat balai seni ada apa? Dekat balai seni ni merupakan pusat kebudayaan dan kesenian di Bandar Alostar ni dan di negeri Kedah. Kalau apa nak tengok benda dalam balai seni ni, apa masuk secara free saja, tak perlu bayar pun. Kalau apa tengok kat belakang ni, banyak karya-karya collage kan. Karya-karya ni dihasilkan daripada adik-adik tingkatan 6 seluruh negeri Kedah ni. Jadi boleh kata balai seni ni berfungsi juga sebagai tempat pendidikan kan. Sebelum aku lupa, balai seni ni dulu mahkamah tau. Masjid Zahir merupakan masjid ataupun pusat ibadah yang cantik di Bandaraya Alostar. Jika kita dapat lihat, masjid ini mempunyai reka bentuk yang unik dan sangat indah. Masjid ini dulunya pernah memegang peringkat yang keempat masjid terindah di dunia. Bukan sahaja melambangkan agama Islam, tetapi kesenian dalam Islam yang sangat detail. Kat sini kita boleh nampak orang dulu memang detail dalam nak buat masjid ni. Memang cantik. Lagi satu, dataran masjid ni meriah tau bulan puasa. Kena main bukan puasa kat ni. Memang cantik sangat. Sekarang kita berada di Tanjung Cali, Pekan Cina, Alostar. Tempat ni adalah tempat yang sangat indah lah. Kita boleh nampak keindahan sungai Alostar kat sini. Jadi ini adalah Pekan Cina dan di seberang sana adalah Pekan Melayu. Jadi sekarang kita jalan-jalan dulu Pekan Cina, lepas tu kita tengok Pekan Melayu. Memang sangat cantik. Bersebelahan dengan bangunan UMNO ada Pekan Rabu. Pekan Rabu yang merupakan tempat rakyat Alostar menjana ekonomi dan tempat untuk mendapatkan bahan-bahan mentah
Pekan ini telah beroperasi sejak sekian lama lagi. Dekat belakang saya ni adalah rumah PM ke-4 dan ke-7 kita, Tun M. Dekat sinilah tempat dia membesar. UTC ni ataupun City Plaza ni merupakan tempat untuk mendapatkan perkhidmatan di Bandaraya Alor. Kalau apa nak pergi Thailand, apa buat pasport kat ni, apa nak renew IC pun apa buat kat sini. Dalam ni ada pejabat dan ada macam-macam servis lagi. Kita berada di kawasan Mbas UTC. Kalau apa ada apa-apa urusan yang berkaitan, apa nak settle, apa boleh mai kat sini. Tingkat nombor 2 City Plaza. Apa yang nak sesat pula ni? Kat sini macam-macam ada bank, ada kaunter pertanian dan banyak lagi. Indah tersegam di depan padi ada sebuah gunung iaitu Gunung Keriang. Gunung Keriang ni sangatlah menarik dan sangatlah popular di Kota Star. Berdekatannya terdapat beberapa pusat seperti Museum Padi, Pusat Akuatik dan juga Pusat Sains. Kalau pegaki hiking, apa wajib try trek dekat Gunung Keriang ni. Bagi yang ada anak-anak tu, apa boleh main melepak dan beriadah dekat kaki Gunung Keriang. Apa nak tahu tak, petang-petang budak-budak duk main OOTD kat keliling Gunung Keriang ni. Tambah-tambah waktu sunset, sangat lawa. Sekarang kita dekat Taman Jubilee Perak yang dekat saja dengan Wisma Darul Aman. Kat sini kita ada di taman rekreasi yang sangat cantik. Boleh kita tengok. Kalau hampa mai kat sini, pihak Embas ada sediakan fasiliti seperti pondok, tandas dan lain-lain untuk keselesaan hampa mai kat sini. Ush, rumah ni lawa kan? Inilah rumah Tok Su. Antara warisan negara Kedah yang duduk dekat Bandaraya Lok Stark ni. Sana tu. Yang tu rumah warisan Kedah. Kalau hampa lalu sebelah Wisma Darul Aman, kat sini ada rumah Tok Su dengan rumah Sri Banai. Rumah Sri Banai ni telah dihadiahkan dari pihak Darul Aman sendiri kepada Universiti Utara Malaysia. Apa main lah tengok, free je masuk ni. Akhir kata, sampai sini sahaja saya membahas tentang Bandaraya Alor Star, Bandaraya Berdaya Huni. Syabas dan tahniah kepada Majlis Bandaraya Alor Star kerana berjaya menguruskan Alor Star dengan sangat jaya. Semoga ke depan banyak lagi tempat yang dapat menjadi tumpuan dan daya tarikan di Bandar Alor Star yang sangat megah dan berjaya huni ini. Sekian daripada saya, mahasiswa Universiti Utara Malaysia, Muhammad Azrul bin Muhammad Syukri.